Assalamualaikum dan selamat datang ke Highwalk Bashing 3.0. Selamat datang kawan-kawan. Hari ni kita berada di TMB tarikh 27 hari bulan 12 2025. Penghujung tahun kita bagi aktiviti RC ni pack. Hari ni 27, lepas tu 31 ada lagi event dekat Ampang. Lepas tu bulan 1 macam-macam lah event akan ada. Kita buat ni untuk sekadar nak memeriahkan suasana RC. Lepas tu ramai yang beli RC, dia simpan je kat lemari kat rumah tu. So kita nak bagi dia turun hari ni, berjumpa dengan kawan-kawan, main RC berseronok. Lepas tu kita akan bagi silaturahim tu, orang kata maintain lah. Kadang ada yang 4-5 tahun tak jumpa. Bila buat event macam ni, dia akan turun, berjumpa balik, salam balik, gelak-gelak, main-main. Itu yang seronok. Plus macam saya pun ada nak test kereta ni. Ini adalah MJX 17 dah masuk combo yang macam video lepas lah. Combo setup, macam tayar pun saya dah masuk. Yang lain memang nak bagi testing, eksperimen. Lepas tu nak jumpa kawan-kawan, kawan-kawan lama, kawan-kawan baru. Ada yang kadang-kadang beli RC tak tahu nak main kat mana. Dengan event macam ni, semua akan turun, berjumpa, berkawan, berseronok. Nak buat family pun boleh. Kalau korang berminat, stay tune, boleh follow kami. Dan akan ada next event macam ni, boleh join kami. Yang baru tengok video ni, boleh stay tune untuk next event. Ok, jom saksikan video ni. Kita teruskan. Jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ini kita ada show, RC show which is akan just oleh Cat Abang Racers. Kita akan buat Facebook point, kita open for semua lah, open for all. So terima kasih kepada semua yang hadir.
demo akan dilakukan oleh Abang Tracer. Jap masuk percuma saja boleh bagi nama dan kita akan start sekarang. One, two, three. Pasal ni kata membuat kesan dan memberikan crowd boleh kira nak pukul, nak walk in, nak Padu. Teruskan lagi. Okey. Apa lu? Ada lagi. Ni berpeluh ni apa hal ni? Oi, dah terus. Satu, dua, Ini dia apaan hang kau ni? Tangkap. Wow. Okey, sampai 1, 2, 3. Guys, cross. Satu, dua, tiga.
besar akan bermula tergerak. Semua blending. Lagi 25 yang tadi ada jero Okey, tampakkan semua. Umumkan pemenang Pemenang dia agak kelakar sebenarnya. Sebab skor dia saya akan bacakan sekali lagi Tanpa membuang masa, kita akan umumkan. Tapi kita akan mengucapkan terima kasih kepada Bro Syarwin, Bro Faizul, Abang Jo, Ismail, Mikael, Fahan, Mazam, Muiz dan Syauki. Okay, last minute, last entry kita. Okay, kita akan cakap siapa dapat berapa poin. Kalau tak puas hati, pukul juri korang. Kalau tak puas hati dengan poin, pukul juri korang. Abang Faizul mendapat markah yang sebanyak 21. Ismail dapat 21 juga. Mikael dapat 21 juga. Bro Syarwin, okay, dia ada teknikal sikit, dapat 16. Okay. Pak Am mendapat 20. Okay. Bro Muiz dapat 20 juga. Madu. Okay, top 3. Okay. Top 3 pemenang kita pada hari ini. Tempat ketiga jatuh kepada Abang Fazal. Tempat kedua jatuh kepada Abang Joy. Menangnya Saiki. Okey, ribuan terima kasih kepada peserta juri kita, brother Traction. Alright, dan juga kita pada hari ini.